Memang genius. Bagi aku studio animasi Malaysia ni satu level yang sangat-sangat luar biasa lah. Kalau kita ingat balik, China ada filem animasi dia iaitu Nazar yang diorang bangga-banggakan. Jepun ada filem Demon Slayer. Indonesia ada filem Jumbo. Malaysia ni dah ada 3 studio animasi yang sangat-sangat besar. Dan hadiah untuk penghujung tahun ni, kita disajikan dengan satu lagi filem animasi daripada Malaysia, Papa Zola The Movie. So, filem ni aku tonton dengan 2 orang anak aku. Yang nombor 1 ni, yang sulung ni, dia memang minat cerita Bobo Boy. So, watak-watak dalam tu termasuk dengan watak Papa Zola ni memang dekat dengan anak aku ni. Dia memang tak payah cakap, dia memang enjoy 100%. Yang nombor 2 ni dia susah sikit. Biasanya halfway bila aku ajak dia tengok wayang, dia akan tanya bila nak balik, dia nak balik cepat. Dia dah rasa bosan. Tapi filem Papa Zola The Movie ni, aku terkejut juga. Dia layan sampai habis dan dia siap borak-borak dengan aku pasal watak-watak dalam cerita ni. So filem Papa Zola The Movie ni, dia mengisahkan tentang Papa Zola yang cuba selamatkan anak dia iaitu Pipi yang telah diculik oleh alien. Dia kembali ke arena macam dia zaman muda-muda dulu. Dan kali ni dia kembali dengan pasukan dia yang pernah bersama-sama dulu, iaitu pasukan Papa. Dan yang paling menarik, dia bukan kembali seorang, dia kembali bersama pasukan dia dan juga Mama Zila. So sepanjang cerita ni korang akan dapat tahu siapa sebenarnya Papa Zola dan adakah dia ni seorang yang betul-betul hebat dan macam mana pula dia boleh berkenalan dengan Mama Zila yang garang ni. So filem Papa Zola The Movie ni, apa yang aku boleh cakap man, dia bukan setakat menyajikan filem animasi dengan jalan cerita yang sangat mesra kanak-kanak. Aku yang kaum bapak-bapak ni pun turut terkesan juga. Kau bayangkan ada few scenes yang sangat emotional yang berkait rapat dengan emosi seorang ayah macam aku ni. Ayah yang ada anak, yang sanggup berkorban, fighter dalam kehidupan. Kalau korang tengok cerita ni silap-silap, korang yang menangis lebih, korang yang enjoy lebih daripada anak korang sendiri. Dan kita sendiri tahu macam mana rapatnya hubungan Papa Zola dan juga Pipi. Dan dalam cerita ni dia korek lagi dalam, buatkan kita rasa sangat-sangat tersentuh. Bagi aku, kita dah tahu watak Papa Zola ni memang kelakar. Tapi dalam filem ni dia bukan setakat nak bagi kita gelak, tapi bagi aku dia lebih nak tunjukkan macam mana arc karakter Papa Zola ni. Antara benda yang aku suka pasal filem Papa Zola The Movie ni, dia punya intro dan juga ending dia. Intro dia sangat-sangat engaging. Awal-awal dia tunjukkan macam mana Papa Zola ni masa muda. Tapi lepas tu ada something happen. Atau kau kena tengok sendiri. Dan lepas tu ending, third act tu, memang makin lama makin menarik man. Dan macam mana watak yang sangat dekat dengan peminat-peminat Bobo Boy ni boleh dibawa ke next phase dalam universe Bobo Boy. Memang genius. Bagi aku studio animasi Malaysia ni satu level yang sangat-sangat luar biasa lah. Diorang ni bukan setakat berjaya grab attention peminat-peminat animasi dekat Malaysia, tapi juga dekat luar negara man. Dan semakin banyak filem animasi Malaysia yang keluar, aku boleh cakap yang studio-studio animasi ni memang well prepared, well developed in terms of karakter dalam universe filem-filem ataupun cerita-cerita diorang, plot, future planning, committed dalam hasilkan karya yang sangat-sangat berkualiti. Dan filem Papa Zola The Movie ni satu lagi filem animasi daripada Malaysia yang korang patut tonton, tak boleh lepaskan, especially kepada korang yang dah level